ada Allah dekat dalam ayat ni tuan-tuan. Apa tu di sebalik ayat ni, apa yang kita nampak? Allah Ta'ala kata, Muhammad, ya, kalau kau bawa apa bukti pun mereka tak akan ikut kiblat kau. Nampak? Dan ya, kau orang pun sampai bila-bila pun tak akan ikut kiblat dia orang. Bila Allah Ta'ala cakap macam ni tuan-tuan, ada satu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak zahirkan kepada kita orang yang baca Quran. Yang pertamanya ialah agama Islam ni tak akan disamakan dengan agama yang lain. Baik agama ahli kitab ke ataupun bukan agama ahli kitab, orang musyrik ke, ya, agama Islam ni tidak akan disamakan dengan agama yang lain. Walaupun dengan agama ahli kitab. Apa beza dia ustaz? Agama orang musyrik dengan agama ahli kitab. Agama orang musyrik ni tuan-tuan, ya, ialah agama orang-orang yang sembah patung. Kita boleh consider begitulah, sebab itu yang selalu digunakan dalam Al-Quran. Bila sebut orang musyrik ni lah orang yang sembah api, orang yang sembah patung, orang yang sembah itu, sembah ini, itu kita consider sebagai musyrikin lah kita kata. Tapi orang agama orang Yahudi Nasrani pun musyrik juga. Sebab dia mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah itu ada anak dan sebagainya. Tapi dalam agama kita panggil dia ahli kitab. Walaupun musyrik juga kita panggil dia sebagai ahli kitab. Orang Yahudi dengan orang Nasrani. Kenapa ustaz? Apa beza dia dengan musyrik yang pertama tadi? Beza dia ialah asal agama Yahudi dan Nasrani ni sama dengan kita, iaitu datang dari Allah menggunakan kitab dia orang masing-masing. Allah hantar agama kepada dia orang, Allah ajarkan agama kepada dia orang itu pakai kitab macam yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Ya, orang Yahudi Allah Ta'ala hantar kitab Taurat, orang Kristian Allah Ta'ala hantar kitab Injil kan, ya. Jadi dua-dua tu kitab tu memang datang dari Allah, sama macam Al-Quran tuan-tuan. Cuma bezanya Taurat dengan Injil ini telah diubah suai. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak janji kepada mereka untuk jaga kitab tersebut. Berbeza dengan kitab Al-Quran, sama datang dari Allah, tapi beza dia apa? Beza dia ialah manusia tidak ubah kitab Al-Quran. Manusia tidak ubah kitab Al-Quran. Apa yang dibaca oleh Rasulullah dulu, samalah selepas lebih kurang 1,500 tahun, itulah juga yang kita baca hari ini. Dan tidak diubah di kitab bacaan itu, semua orang akan guna bahasa Arab, walaupun kita tak faham. Ya, walaupun kita tak faham, kita masih lagi baca kitab kita dalam bahasa asalnya ia diturunkan. Itu tidak terjadi kepada kitab-kitab yang sebelum daripada ini, ataupun kitab Taurat dan kitab Injil yang